Masya Allah. Oh tu dia. Oh banyak besar-besar ni tu. Yang daun dia, bahagian daun. Ni batang yang kita tebang tu. Nampak clear. Oh tu batang. Relax ya, hujan tak hujan, InsyaAllah bertahan. Kalau nak ayam jangan buat macam ni lah tuan-tuan. Umur seminggu kena hujan mampu habis. Nak itik lain. Selamat sejahtera sahabat semua, dari kampung ke kota bersama kita. Atau sedia berkongsi ilmu ternakan dan keharmonian bumi. Kebun tepi rumah penuh hasil rezeki. Tanam sayur hijau segar pagi ke petang hari. Ternak ayam sihat bebas merayau. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Atuk Farm. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat lagi kita bertemu dalam konten kali ini. InsyaAllah kali ini tak ada bahasa Inggeris dah, bahasa Melayu Piau Utara punya. Okey, apa kita rancak. Sekarang ni saya nak share sikit dekat tuan-tuan konten pemakanan angsa dietik saya, macam mana cara saya berjimat di sini. Salah satunya saya bagi batang pisang. Senang cerita, seminggu sebatang pokok lah mereka makan. Jom kita tengok. Nampak mereka nak makan tu. Tu dia puluh sungguh nak makan tu. Lagi baki-baki tu dia nampak dedak anak. Dia cukup suka sungguh dedak anak. Angsa memang ketagih dedak anak. Tapi masalahnya dedak starter ni bahaya. Dia bukan bahaya macam mana. Dia tinggi protein. So angsa tak boleh sangat makan benda-benda yang tinggi protein lah. Sebenarnya merosakkan badan-badan dia. Okey, antara punca salah satu penyakit, bukan penyakit lah, kita kata kecacatan angle wing lah. Okey, jom kita tengok lagi. Tu dia tu. Dia pun tengah makan, nampak batang pisang. Jadi kita tengok habis ni petang ni. Sama-sama kita tengok. Tu dia ada puluh makan tu. Sedap cik. Dia makan sungguh. Jom kita makan. Boleh habis ni sebatang pokok ni. Yang lain duk mandi. Okey, kalau tuan-tuan tengok video yang sebelum ni, saya ada bawa tu apa, satu tumbuhan liak saja bubuh dalam kolam lah. Tengok nak jadi apa. Depa tak makan dia tu. Cuma kita nak tengok tumbuh tak pokok tu. Okey. Apa pun kolam memang tak jernih lah. Walaupun dia boleh jernih, tapi angsa tu dia buat kelebok sama lah, kena buang air dia. Tak apa, saya dah order mesin dia. Nanti kalau mesin dia sampai, saya share kat tuan-tuan. Kita try pump air keluar dulu. Nanti kita ganti dengan air lain. Seronok mereka lepas mandi. Duduk sisiak bulu, segok-segok. Tuan-tuan lah ni waktu petang. Sekarang pun pukul 6 lebih dah. Kita akan jalan-jalan di Bendang. Santai-santai, relax. Pagi pergi kebun, tengah hari relax, petang pun relax. Alhamdulillah, slow living betul. Jom kita tengok view naik motor dalam kebun, dalam Bendang ni, kawasan Bendang. Helikopter turun ke padang. Wah, cantiknya, Masya Allah. Tempat dia syahdu. Tengok pakcik tu mengaikan. Tengok dia mengaikan apa. Helikopter turun ke padang. Cik, hari ni beli ikan apa? Jom. Tengok. Jom.
Tu dia, jom tengok ikan mana tu dia tu. Masya-Allah. Oh, tu dia. Oh, banyak besar-besar ni tu. Oh, ni besar-besar. Dia separuh cepat tangan 2 jari, 3 jari dah ni. Mana? Mana? Ah, dalam tu. Sana banyak nak ikan banyak. Ikan merah ke apa kot? Mereka mak ni pada baik lah. Jom tengok belah tu. Jom tengok belah tu. Ha? Okey tuan-tuan, lah ni hujan pula. Hujan. Ni hari yang kedua. Kita dah pergi tengok batang pisang pun tak tahu jadi apa dah kat pisang tu. Tapi tak apa. Kita tunggu dulu. Hujan seriat sikit. Dia slow. Dah berhenti baru kita pergi tengok. Jadi apa kan. Baru kita boleh bagi kesimpulan berapa banyak dia makan. Okey. Kita sama-sama tunggu. Sementara kita tunggu hujan renyai berhenti. Sekarang pun pukul 11 pagi dah. Tak apalah. Saya share satu benda kat tuan-tuan sama-sama di depan saya ni ada satu inkubator tu. Dia berhabuk dah. Inkubator ni kita kata inkubator skala rumahan yang sangat perfect bagi saya lah. Dan yang terbaiknya kalau ada botol air di luar tu tak payah guna. Isi terus air kat dalam. Ini inkubator atuk lah. Inkubator atuk. Tu dia tengok telur itik dengan telur Royal Island Red Heritage. Bubuh sekali. Ada masalah ke? Tak ada masalah. Sebab kelembapan dan suhu sama. Cuma yang membezakan dia hanya tarikh aja. Telur ayam kalau tuan-tuan tengok sini 21 hari kita ram, telur itik 28 hari. Okey. Semua dalam ni lah, tak ada masalah. Kenapa pakai separuh sahaja? Sebab separuh lagi ni untuk letak anak ayam dengan anak itik lah. Alhamdulillah berjaya letak. Yang ni bagus. Cuma dia bunyi alarm sebab kita buka dia suhu drop. So dia bunyi alarm lah, tekan ni. Nampak? Tak ada bunyi dah. Okey. Ni saja saya share lah. Itu dia. Dulu kita ada yang mesin besar, besar-besar alam. Ni sekarang kita pakai yang kecil-kecil. Kecil alam. Tapi berfungsi. Alhamdulillah bagus. Rezeki pakai yang ni. Saja saya share lah. Mesin tu memang kita ada. Saya supply. Okay. Saya supply. Okay tuan-tuan. Jom. Dah seriak nanti kita terus pergi ke kebun lah. Ni jadi kita pergi tengok. Jadi apa dah. Seriak sikit ni. Kita main kebun lah. Jom kita tengok. Okay. Tu dia. Hujan. Okey, tu dia. Jom kita tengok. Masya Allah. Clear. Clear. Habis. Masa esok ni habis sebatang pokok pisang habis esok. Okey. So depa lapang ni. Tambah kita bagi dedak telur kat depa. Jom. Jom, kita bawa. Kita bagi dia dah itik penelok. Dah sampai masa dah ni. Habis musim hujan ni penelok ni. InsyaAllah. So ada 2. Sehari mereka ni makan lebih kurang dalam 5 kilo. Tapi kos dedak dia, kalau dedak itik telok, sekilo baru RM1.80. Jadi kalau 5 kilo lebih kurang RM9. Tengok. Tu dia. Tumpah tabah. Sebab tu dia dah itik telur, dia buat dalam bentuk pellet. Bila tumpah pun dia boleh makan lagi. Okay. Oh dia apa makan. Kesian. Tak cukup.
Okey, tak apa, kita tengok perkembangan tu. Batang pisang jadi apa dah, kita tengok. Cuba tengok yang daun dia, bahagian daun. Ni batang yang kita tebang tu. Nampak clear. Oh, tu batang. Ini pun habis ni makan ni sekejap ni. Habis ni satu batang tu. Tengok tanah dia pun korek habis dah. Depa ni makan cukup dahsyat punya. Tapi lasak. Tuan-tuan tengok hujan ni, hujan. Anak itik umur baru seminggu tapi alhamdulillah kental. Tu. Relax ya, hujan tak hujan. InsyaAllah bertahan. Kalau anak ayam jangan buat macam ni lah tuan-tuan. Umur seminggu kena hujan mampu habis. Anak itik lain. Tu. Okey. Tak apa, kita tengok lagi perkembangan yang akan datang jadi macam mana. Kalau berhenti hujan kita tengok nanti. Kawasan ni boleh kata tanah rendah juga. Ayam akan bertakung kat sini. Kolam di sana. Okey, kita tengok ayam free range jadi apa. Tu dia ayam. Bulu dia tinggal. Makin lama makin cerah lah kawasan ni insyaAllah. Nanti kita besarkan lagi kawasan ni. Nanti petang ni kalau hujan berhenti kita buka pintu pagar tu untuk lepaskan itik angsa. Tuan, saya kongsi takat tu dulu. Cuma kesimpulan dia nak cerita tentang penjibatan makanan. Satu batang pokok pisang tu tahan boleh kata 2 ke 3 hari untuk lebih kurang 15 ekor induk angsa. Okey, induk angsa 15 ekor. Lepas tu induk itik lebih kurang dalam 10 ekor. Maknanya 25 ekor lah. Tadi saya bagi dedak tu sebab saja saya bagi sebab hujan sama, mungkin saya nak support sikit kalsium dia. Tapi maksudnya satu batang pokok pisang tu tahan 2-3 hari. Tak termasuk tumbuhan lain lah. Kalau tuan-tuan ada azolla boleh pakai, ketum ayam boleh, lepas tu daun pandan boleh, biar wangi. Lepas tu daun bunga telang boleh. Banyak lagi tumbuhan-tumbuhan hijauan yang boleh tuan-tuan bagi. Dan tuan-tuan boleh komen di bawah. Dan kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, nak belajar lebih detail, boleh masuk group support. Okey, link ada di komen. Masuk link tu, harga kita kata berpatutan sangat. Dan ahli lebih daripada 200 orang dah. Group support Atuk Farm, itu yang penting. Join team Atuk Farm. Okey tuan-tuan, dan kalau nak fokus bisnes, itu lain lah. Kita ada personal coaching, yang tu saya dah buat setiap minggu lah yang tu. Tarikh pilih sendiri. Okey, mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan dilimpahkan rezeki, tenang dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.